Inilah di antara kerajaan di dunia khasnya Malaysia tersungkur dari atas kegagahannya di atas kemuncaknya UNNWB dan anda berikan amanah kepada mereka sebaliknya atas kelemahan faktor manusia. Seanggimanapun kuasa jentera mereka ada, tetap ada kelemahannya kesalahannya manusia. Sejarah kerajaan jago kuat kelengkapannya akhirnya jatuh tumbang juga sesama mereka bergaduh, rebut kuasa kesalahan, penyelewengan salah guna kuasa pindik difitnah. Tiada satu kerajaan kekal di dunia, mesti bertukar ganti ibarat siang dan malam. Kenapa kerajaan negeri Sabah USNO Perikatan ditumbangkan? Bukanlah segagah UMNO, hanya zaman UNSO Perikatan zaman kekuasaan kerajaan gagah kuat di Sabah hingga ke kemuncaknya jatuh tidak kekal selama-lamanya, pasti tumbang jatuh. Hebat itu adalah UMNO. Ya. Nampak? Yang hebat itulah UMNO dan BN memperkasakan dia. Dominan dia, BN UMNO ni solid pada dia. Dia nak buat apa untuk pembangunan negara mudah. Kan dalam dia tidak ada isu eksternal, internal kuat. Jadi pada masa 22 tahun kita memerintah Malaysia disambung oleh Pak La, disambung oleh Najib. Kita very strong kerana parti kita kuat. Tetapi Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam parti yang tidak menyokong dia. Dia hanya menjadi parti seperti begitu-gitu saja. Nak kursi aja dia waktu itu. Hanya menjadi seorang Perdana Menteri tetapi tidak boleh buat dasar-dasar baru, keputusan baru untuk seperti mana UMNO buat kepada orang Melayu. Jadi jadi orang Melayu mula marah. Fiz, di mana-mana kaum majoriti kita ni majoriti kan. Di mana-mana kaum majoriti yang merasakan bangsa dia mula nak ditekan, dia akan bangun merontak. Betul. Di mana-mana saja. Jadi ianya berlaku dalam peristiwa orang Melayu apabila Tun dan gabungan ketika itu ada DAP dan sebagainya. Orang Melayu dah risau, takut, maka jadilah peristiwa ISID yang berlarak satu Melaya berkumpul di Kuala Lumpur. Dan akhirnya dengan takdir yang Allah saja mengetahui, kerajaan itu tumbang. Ya, Datuk. Sebenarnya Azmi Nordin dia kata dia percaya bahawa UMNO tewas ni kerana unjuran-unjuran fitnah dan sebagainya. Okay? Betul. Sebab tu saya kata pada 2018 macam Datuk kata tadi kan, apa naratif yang diorang bentangkan berkenaan dengan Datuk Najib, kerajaan dan parti kita UMNO waktu itu, naratif yang diorang bentang, persepsi yang diorang bentangkan waktu itu, hari ni Datuk, hari ni setelah beberapa tahun ni, selepas 2018 ni, hari ni terbukti banyak benda-benda yang mereka katakan kepada kita dan pemimpin kita waktu itu tak benar. Betul. Jadi dah berlarutan tak sampai pilihan raya ke-15. Betul. Adalah nama dia fitnah. Fitnah yang hari-hari. Ya. Tetapi tu tak tahulah masa tu kita pun tak ada benda-benda yang tak ada media sosial, tak ada podcast tak ada macam. Kalau ada masa tu kita hari bercakap mempertahankan mempertahankan barisan nasional kerajaan kita. Ya. Kita kena akuilah kelemahan kita pada masa itu, menapis dakyah-dakyah parti pembangkang yang attack atas bawah kiri kanan dan sebagainya. Kita hanya pada ketika itu kita hanya menggunakan media arus perdana dan berada dalam denial syndrome. Kita hanya ada televisyen, ada suara khabar, itu saja. Kita ada benda-benda yang macam ni. Dan ketiga itu orang sana ada macam ni. Ya. Jadi kita gagal untuk menguruskan persepsi. Itulah kuasa pinjaman diamanahkan, tiada ada satu manusia tidak ada kelemahannya dan kekuatannya tidak kengkap sempurna. Berapa kali kekesalan dan rasa tidak puas hati menyalahkan mana-mana pihak sudah terkena rakyat, sudah terbesik di hati mereka, tukar ganti kuasa yang ada.